Okay, hari ni kita nak review fishing rod Fishing rod untuk Nintendo Switch 2. Tapi itulah bila order kotak je barai gila lah. Tapi tak apa, biar kotak barai asalkan barang tu elok. Okay, kita tengok dulu. So dia lebih kurang macam ni lah untuk main game fishing kan. Jadi perlulah ada dia punya benda ni, barulah ada feel sikit. So kita tengoklah barang yang sebenar tu macam mana. Kita buka dulu. Okay, kita tak tepi. So inilah dia barangnya. Wah, ada bunyi ya. Inilah barangnya. Okay, so kita punya Joy-Con tu nanti letaklah sini satu dengan sini satu. Dia akan yang biru kat sini, yang merah kat sini. So inilah barangnya untuk kita mancing. Jadi dia ada dua jenis tau sebenarnya ada alam tu. Ada yang jenis macam tak ada tempat pemegang ni. Dia terus pegang, masuk pegang benda ni pusing. Tapi tu macam tak ada feel lah kan. Yang ni macam ada feel sikit. Nampak tak? Style kan? Nampak tak? Style sikit. So ni belakang dia. Ni fishing rod. Dia boleh tulis ni untuk NSW2. Okay, ni bahagian belakang dia. Ini dia punya apa nama ni? Tak tahu apa nama. Ni tak tahu benda apa. Mungkin kita boleh test nanti lah. Tapi bunyi sedap lah. Bunyi dia macam betul-betul macam mancingnya. So dia punya buatan dia plastik semua elok Nampak tak? So memang baik lah. Baik kita test dulu. Kita letak Joy-Con. Tengok dia nampak macam mana. So sekarang kita nak test letak Joy-Con. So kita buka dulu Joy-Con untuk Nintendo Switch 2. Okay, ini dengan yang ni. Okay, so kita masukkan Joy-Con lah. Tengok macam mana masuk ni. Macam ni. So yang merah masuk kat sini. Oh, ini lock dia punya. Ni kat belakang ni dia ada lock tau. Macam ni benda ni. So bila tarik tu dia lock. Tak ada tercabut nanti. So nak buka, tolak, baru boleh tolak keluarkan Joy-Con kita ni. Dari bawah. Sekejap. Dia tolak on dia. Boleh tolak buka. Okay. So belakang ni adalah lock tau. Nak lock. Kita tolak, tarik ke belakang, dia lock. Okay, so satu lagi biru ni dekat sini. Macam tu je kan. Okay juga. Looks good. Okay, so nanti bila nak mancing, betul juga, dia kena lock sebelah ni sebab kotak nanti maunya melayang kita punya Joy-Con ni. So macam ni lah lebih kurang. Ini layan main ni. Okay, so kalau siapa yang nak dapatkan ni, better dapatkan. Memang style lah. Ini yang terbaik.